Apa? Buat apa? Kira tengkau lah ni. Kenapa kata saya? Aduh, patutlah bunyi dor. Kau tengok ni exhaustnya. Dia punya header dia 41. Lepas tu? Belakang buka 3 inci. Straight ular sawa. Ular Sampai belakang. Ni aku dah buka dah ni. Ha. Yang paling menyedihkan aku, kau tahu kenapa bunyi exhaust kereta kau macam nak runtuh. Asal? Kau tengok ni exhaust ni. Dah patah. Oh. Dah Adalah patah. saya perasan, bos. Dah patah. Dah patah satu hal. Lepas tu? Ni kau tengok ni. Straight pipe kau tahu. Kenapa kau beli kereta macam ni, Maira? Saya tengok okey je kat marketplace, saya ambil je lah. Aduh, kalau macam ni lah kereta kawan. Ni aku bagi kau kereta. Dah halang-halang kau nak bising. Kita pasang yang macam ni. Bot. Boleh ke, bos? Biar kau ada akal. Kau tengok. Itu lagi dor. Tak. Ini tak dor. Ya ke? Ini terus guruh bunyi. Grrr. Demam. Macam-macam ada sini Ha? Macam-macam ada Macam-macam ada. Sini kau tengok ni. Tip-tip. Yang mana Myvi tu nak tukar tip, ada tip. Ya, carbon ada. Titanium ada. Ni. Ibu mengandung. Yang nak senyap-senyap type S tapi bunyi syadu-syadu ni ada. Pak cutting cantik. Yang nak dor belah bawah. Yang ini paling dor. Dor. Nampak sebatang kan? Oh. Tapi dia silent nampak. Sebab dia silencer. Oh. Ni dekat kedai Yentat ni. Mentai. Ini memang tempat favourite aku.